Yang saya hormati para hakim, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu malam yang sangat istimewa dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini merupakan malam yang penuh keberkatan dan lebih baik daripada 1000 bulan. Terlebih dahulu, izinkan saya membacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun li hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Malam ini merupakan malam yang penuh rahmat dan keberkatan. Pada malam ini, para malaikat turun ke bumi membawa keberkatan dan doa-doa kita lebih mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk mengampunkan dosa kita hanya dengan beribadah pada malam yang mulia ini. Adakah kita mahu mensia-siakan peluang ini? Para ulama menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam terakhir Ramadan, terutamanya pada malam-malam ganda seperti malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Oleh itu, kita digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah pada malam ini agar tidak terlepas daripada keberkatan malam Lailatul Qadar. Antaranya, kita boleh menunaikan solat sunat seperti solat tahajud, solat taubat dan solat hajat. Membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertahmid dan berdoa, bertahmid dan berzikir dengan memperbanyakkan tasbih, tahmid dan tahlil, berdoa serta dengan penuh keikhlasan. Kerana doa pada malam ini sangat mustajab. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa yang boleh dibaca pada malam Lailatul Qadar. Ikut saja je kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengampuni dan Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Marilah kita amalkan doa ini supaya Allah akan mengampunkan segala dosa kita. Malam ini merupakan malam yang penuh keberkatan, rahmat dan kebaikan. Marilah bersama-sama kita menunaikan ibadah, kita menunaikan
menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa kita. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita semua akan diberikan rahmat untuk bertemu pada malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.